kehendaki Aceh hanjit ia perintah di Bangtala dan no tengok hanjit gopcok Bangtala macam pernah ni zamunan Belanda orangnya ibu na Indonesia tabanci hanjit terima menyayang katrang belum kena cok tak bolang kenira gulam terjadi buat mati di laganya katanya hanjit termakut ke mati mesti tepuk yang benar tu yang betul. Mia gok ya langgar hak katanya. Kita langgar hak ji. Yang ipoh ni dah poh ji. Dalam Islam katanya nak purna katanya. Wa qatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum ta perang. Tho yang perang kata. Perak ada ji, punya perak ada kata. Ya? Karena tak boleh sikap. Yang mendendai. Yang nak jadi tanggung kata-kata panik sebenarnya kita yang orang itulah. Mereka camang grup ia lagi ada tu dia bukan. Belanda ia wacai ia mendaik darat wacai ia perang dengan wacai. Apa berat? Lawan gepoi. Hana ia merah, hana ia flu. Kalau Belanda tu Portugis kali mau perang dengan flu ke. Inggris menanci. Dia antom terlalu perang. Dengan Belanda pihak nak terlalu tengok. Tapi dengan Belanda paling trip dalam perang. Bantal lain nak pergi salih wacai terlalu. Mau perang di laut, bantal lain yang nak lihat karat. Ia riwang lam. Yang karat riwang lam yang ke Belanda. Oleh yang kena lu, iplung cik. Apa yang kita hadapi? Hotel hidup. Yang tengah dalam perang. Jadi, apa perkara yang mentangkut dengan perang apa yang merunau mandu? Orang kata apa yang mandu? Tak apa perkara. Hanjik berpatah semangat kita. Hotel pegat lagi kata depa. Kibai pegat. Punya hidup dengan ini untuk. Ini tawat. Yang kata depa. Yang hanjik berpatah semangat kita. Yang hanjir puturut itu yang ulikut. Yang si kata harap katanya, kata tepa. Kata harap wajib terjadi katanya, artinya nyo perkara-perkaranya yang hanjir pihiri ni tengok. Dan yang hanjir patah semangat dia. Nyo perkara-perkara biasa dalam perang. Dan bertepa yang lebih awal. Dan buka kemah katanya buat tak hadapi keadaan-keadaan lagi. Macam beri agaknya inanya hanjik perang ratia. Dia menyebut perang ratia yang bahaya lebih raya ke pasukan, ke bangsa, ke negara ni. Jawang dia hana dip nanyu dalam jamaah. Hanjik semikir nafsi-nafsi. Ada agak hipoh lagi kan, kiban takik, hanjik semikir nafsi-nafsi yang tak teranggung takik kan, oleh kerana kepentingan nasional, kepentingan agama, kepentingan jamaah. Kedai mentamu. Mereka kemai drop. Mama yang ada turn drop. Ketengok Islam mesti ada tupa. Ketengok kan mati kerana ada turn drop. Ketengok kan mati kerana ada jalan sia perang. Ketengok hana mati. Mereka kalau Nabi teruk ajar oleh Allah. Banyak? Orang bantai lawan baik tak tu ni drop. Pula mereka kata depa lah laganya ya inanya. Ya? Ipak pang da karya dia urang tin drop. Okey. Ye urang kali terima ni udi. Kementangan apa? Ada mai fikir haji plung. Pak bengar. Tahun 77 ya. 78. Kai drop, ya. Kalau yang kena kai depunya menyerok kai ni bukan. Kepi ya drop. Ya. Jadi watahan drop kan berarti dia mati, kan mai tunyo.
gede Jawa yang akan mati tu. Bayang? Tengok kalau mati, yang nak terus aja. Nyo mandung beri camang dalam fikiran dia, bujit dalam darah kapal dia. Dan nyo berkerap-kerap. Yang kelagian nanti, kelagian yang mati nanti. Itu dia waktu ilmiah kasih itu yang siang minta. Yang kat tubuh tuan. Nanti pang-pang yang nak jadi sampai habis kan. Dia pang rabo. Mengangkat. Ya banyak nak jadi. Karena dia dalam drama ya. Ramai elok ni. Tengok dalam ajaib ni kon karena dia mati ni kan karena dia Islam. Karena satu aja. Dan dia dalam perang mati ini satu aja. Ya? Yang mana nak pengaruh alam fikiran kita, hati perkibang kita tu mikir. Maksud daripada tak terima latihan lagi supaya pikiran ngetanya bulat tabah lagi. Tak pedang kemerdekaan, tak pedang negara Islam lagi. Pelainnya dumpa tatip. Anjing takut tengok, anjing kuyu tengok, anjing perut semangat dia. Dumpa tak terima. Dan Bandung belakangnya, bantah bawah bantah belakangnya. Lai kayak jamu orang tulis lagi cai simbol yang katanya tulis dalam cap negara Aceh, udip besari mati bertajam. Dikira gapan tabur kerana yang kagum pusai yang awak tasimu bihabillah jami'ah wala tafarraqu. Nalo lai kayak tulis badang siapa pakat sang sinisab madoa. Yang lagi yang katanya mesti tak rasa tahi keruh. Badang siapa pekat. Habis sang sinisab madoa. Yang tona depannya apa asal cari. Tona depan. Ikat gajah 7 ulek. Tona baca. Ya penting lagi nak. Ya cai jamun kau ni tengok. Karang saya ikat-ikat dicok tam gebuh tamse ke dia buat binatang. Lak batat. Ya awak Eropah bayi juga macam dia. Dalam televisi ini juga abang lagi-lagi yang tu. Yang kan haba kerai pula kan. Haba pukul mula, haba lucu-lucu. Tapi nak hai kemat mendu. Dan orang mantap bodohnya ke mantap Aceh mana rupa ni galak ke haba-haba kan. Dengan Eropah di Amerika mantap bodohnya apa yang orang dia dapat televisionnya kadu yang gambar yang tu. Gambar binatang yang mari yang paling megah ialah mata bodohnya ini Sesame Street di Singapura lain kalau nyanyi itu mah. Okey awak Singapura. Bawa dia. Okey. Artinya haba-haba lucu di bohinan ibarat itu manok, kameng, engkang, lumo, ji marit. Yang lagi orang Aceh pula gajah mengkau ni kayak gajah tiulet. Dia tak pula ni kayak pelanduk, ya? Kayak pelanduk kancing. Tahu nak baca? Yang ini dia katakan bahawa adab bahasa, adab juga dalam Arab. Literatur dalam bahasa Inggeris dan Eropah. Bahasa Aceh tak maju aja mungkin. Pun yang ketanya buka awal-awal dia, jenuh baru ibu dia awal Eropah.
Dan ya cah dah mana dah buat television draw tu tak buat gambar dah. Dan yang madu na hikmat kan haba kra. Ya haba peruno ni haba didik ni. Kiban tu payah urun mikir. Pu tu mikir yang betul, pu tu mikir yang hana betul. Yang watenya tulis dalam buku dalam hikayatnya gajah 7 leh kan haba kra hanya haba lai lagi nah hikmat. Yo ke yang